hati anak. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah dari seorang pendengar yang bernama Abdul Hakim. Berkongsi ketika beliau menjalani perkhidmatan negara di sebuah kem yang dah tak wujud lagi. Ini merupakan sebuah kem di kawasan Bedok. Dikatakan ketika itu beliau dan juga rakan-rakannya telah pun menjalani perkhidmatan negara di sana. Pendengar Ria 897, kata Abdul Hakim, beliau telah pun diarahkan guard duty pada malam yang dimaksudkan. Sedang saya dan rakan-rakan duduk dalam guard post, ada yang berdiri di luar dan kami bergili-gili menjaga kisi. Ada yang bergilir keluar untuk buat prowling. Ada juga yang duduk dalam guard post, ada juga yang berada di luar guard post. Jadi bila tiba giliran saya sekitar jam 1 pagi, rakan-rakan yang ada di luar masuk dan saya keluar. Sedang saya berdiri di luar, dari arah jalan yang bertentangan, kata pendengar kita bernama Abdul Hakim, saya ternampak ataupun kelihatan seorang makcik yang agak tua kisi, terbongkok-bongkok cuba jalan dan nak menyeberangi jalan. Bila saya lihat makcik itu, saya takut kisi. Mungkin akan berlaku kemalangan sebab cara dia jalan memang cukup perlahan. Saya pun keluar daripada bahagian dalam kem. Saya keluar, pergi ke tepi road, kemudian jemberang jalan, pimpin tangan makcik tersebut. Dan perkara ini berlaku agak lama kisi, beberapa tahun yang lalu. Saya pimpin tangan makcik, kemudian dah sampai nyemberang jalan. Saya pun tanya, makcik nak ke mana? Anak-anak kerja sini ke? Ya cik. Boleh tolong makcik tak panggilkan anak makcik? Anak makcik nama siapa? Firdaus. Makcik tahu tak dia platoon mana? Makcik tak tahu nak. Makcik nak jumpa sangat anak makcik. Boleh tolong panggilkan tak? Firdaus. Makcik tunggu sekejap Pendengar Misteri Jam 12. Saya terus masuk ke dalam. Saya memanggil seorang pegawai yang bertugas pada malam tersebut. Encik, kat luar ada orang cik. Ada makcik nak cari anak nama Firdaus. Cik tolong saya cik. Saya dengan cik saya keluar. Bila sampai di depan gate ataupun di depan pintu gerbang masuk dalam kemah, dalam camp kami, mata saya kiri kanan cari. Encik bertanya, mana makcik kau cakap tu? Tadi saya nampak makcik ni kat sini. Dah kau masuk. Jadi teman Ria 897, 2 jam kemudian, sekitar pukul selepas jam 1 dia jumpa 3:30 pagi, ada seorang NSF. Mereka yang menjalani seorang budak NS ni keluar dengan pakaian rumah, dengan beg, berjalan bergegas. Dan saya kenal budak ni. Kenal gitu sajalah. Saya tanya, nak gimana? Mak aku meninggal. Saya terperanjat kisi. Tapi kata Abdul Hakim, saya tidak pasti adakah orang yang meninggal, makcik yang meninggal, adalah orang yang sama datang 2.5 jam yang lalu. Sebab saya pun tak kenal sangat dengan budak ni, dengan ibunya. Jadi akhirnya setelah 1 hari, lebih kurang nak dekat sebulan lebih, saya tak berjumpa dengan beliau. Bila saya terserempak, saya tanya lagi. Dan memang benar deskripsi yang diberikan. Ibunya kisi, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, seolah-olah datang depan kem nak berjumpa dengan anak yang tersayang yang sedang menjalani perkhidmatan negara. Itulah pengalaman saya. Pengalaman yang berlaku di salah sebuah kem di Bedok. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, kisah yang telah pun saya ketengahkan ya berlaku di salah sebuah kem di kawasan Bedok dan dikatakan oleh Abdul Hakim berlaku beberapa tahun yang lalu. Dan juga pernah saya ketengahkan satu kisah agak serupa. Ini kisah yang agak serupa ini tentang seorang ibu yang datang ke kem anaknya, dikatakan untuk berjumpa dengan anaknya yang pesan ibunya kerana terlupa nak bawa PT kit beliau lah, pakaian untuk senaman. Jadi pada malam ini maksudkan ini yang kisah kedua yang saya kata pernah saya ketengahkan agak serupa, tapi tak samalah jalan ceritanya. Ini berlaku di kem SCDF dan ada yang mengatakan kisah tu benar sebab memang benar dahulu agak lama seorang makcik ini telah pun datang ke kem pada waktu malam tetapi telah pun kemalangan jalan raya. Dalam perjalanan pergi berjumpa dengan anaknya untuk serahkan PT kit beliau. Dan kisah ini pula ibu meninggal dunia dalam rumah dan mungkin anak tak tahulah apa yang berlaku, dan inilah antara perkara yang telah pun diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan pastinya saya rasa Firdaus telah pun mendapat berita yang cukup menyayat hati, mengejutkan. Beliau tanpa sedari ibunya telah pun meninggalkan beliau. Kita doakan yang terbaik lah, semoga rohnya dicucuri rahmat. Baik, Misteri Jam 12 akan